Adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Adab terhadap orang sakit. Dalil nakli. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Audul marida wa at'imul ja'i'a wa fakul 'ani." Maksud, ziarahilah orang yang sakit, berikan makanan kepada orang yang lapar dan bebaskanlah tawanan. Riwayat Al-Bukhari. Doa ketika menziarahi orang sakit. As'alullah al-'azim rabbul 'arshil 'azim an yashfiyaka. Maksud, aku memohon kepada Allah yang memiliki aras yang tinggi semoga kamu diberi kesembuhan dan kesihatan. Hanya Allah yang menyembuhkan dari penyakit itu. Adab terhadap orang sakit. Ibadah. Mendoakan kesihatan mereka. Membantu mereka yang ingin melakukan ibadah. Emosi. Memberikan semangat dan motivasi agar mereka sabar dan reda. Tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu ketenteraman mereka dengan bunyi bising dan tempoh ziarah yang lama. Fizikal. Memastikan tempat dan tubuh badan pesakit sentiasa bersih. Menyediakan keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit. Hikmah beradab kepada orang sakit. Menggembirakan pesakit agar hatinya tenang dalam menempuh ujian Allah. Mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat agar hidup diberkati Allah. Melahirkan keinsafan kerana diberikan nikmat kesihatan setelah melihat penderitaan pesakit. Adab terhadap orang kurang upaya. Dalil nakli. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, أن امرأة كانت في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. Maksud, seorang wanita yang mempunyai kekurangan pada akalnya berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya memerlukan pertolongan dalam sesuatu urusan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai ibu, bagaimana caranya untuk aku membantumu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluangkan masanya sehingga wanita itu dapat menyelesaikan urusannya. Riwayat Muslim. Adab terhadap orang kurang upaya. Ibadah. Menyediakan kemudahan kepada mereka untuk melakukan ibadah dengan selesa. Membantu mereka dengan memberikan tunjuk ajar mengenai urusan ibadah. Emosi. Memberikan layanan dengan penuh kasih sayang terhadap mereka. Tidak mengejek dan menghina mereka. Fizikal. Memastikan kemudahan asas yang disediakan untuk mereka tidak disalahgunakan. Menyediakan wang dan memberikan peluang kepada mereka sesuai dengan keperluan mereka. Hikmah beradab terhadap orang kurang upaya. Menimbulkan rasa dihargai dalam diri orang kurang upaya kerana mendapat perhatian dan keistimewaan. Melahirkan rasa syukur kerana diberikan fizikal dan mental yang sempurna. Memudahkan orang kurang upaya melakukan urusan harian.